Anda teringin untuk buat kad aktiviti anda sendiri? Jom saya tunjukkan bagaimana step by step untuk anda laksanakan kad anda sendiri. Di tangan saya ini adalah kad of activity ataupun COVID-69, di mana kad yang telah kami bangunkan untuk beraktiviti, dan saya kira anda juga boleh untuk hasilkan kad aktiviti versi anda sendiri seumpama ini. Bagaimana stepnya? Pertama sekali anda boleh gunakan contoh model yang paling ringkas, yang paling simple adalah IPO model. Apa itu IPO model? I itu adalah input, P adalah proses, kemudian O adalah output. Ringkasnya untuk faham IPO model ini, I adalah menerangkan bagaimana anda plan apa yang perlu ada untuk melaksanakan ataupun untuk dijadikan kad tersebut. I ini boleh jadi peserta, siapakah peserta yang akan menggunakan, apakah peralatan yang perlu ada untuk dimasukkan pada kad ini, apakah ciri-ciri kad yang anda hendak bina, kemudian apa lagi komponen-komponen yang perlu dimasukkan pada kad untuk memastikan aktiviti ataupun objektif yang ingin anda capai terlaksana. So I itu apa yang perlu ada pada kad. So anda boleh plan apakah ciri-ciri ataupun elemen-elemen yang nak dimasukkan pada kad pada stage input. Seperti kad COVID ini, anda boleh lihat ada beberapa komponen yang kami masukkan yang boleh pastikan objektif untuk beraktiviti itu tercapai. Itu I. Kemudian P adalah proses. Proses adalah bagaimana kaedah pelaksanaan, cara untuk menggunakan kad ini kepada peserta sewaktu aktiviti berlangsung. Jadi anda perlu plan bagaimanakah proses untuk pelaksanaan aktiviti itu dilaksanakan berdasarkan kepada apa input yang anda masukkan pada kad anda. Bahasa mudahnya adalah bagaimana peraturan ataupun cara pelaksanaan aktiviti berdasarkan kepada kad yang anda telah susun ataupun anda telah bina. Anda perlu fikirkan cara untuk pelaksanaannya. Kemudian O adalah outcomes. Apakah objektif ataupun hasil yang anda ingin capai melalui kad aktiviti yang telah anda bina. Biasanya kita bermula dengan apa itu outcomes yang ingin dicapai. Sebagai contoh, outcomes ni adalah untuk aktiviti ice breaking. Jadi kita fikirkan apakah input-input yang berkaitan pada elemen kad yang kita nak masukkan supaya objektif ice breaking hasil daripada penggunaan kad kita dapat dicapai. So saya ucapkan selamat maju jaya sekiranya anda ingin mencipta kad anda sendiri. So IPO model merupakan satu contoh, satu langkah yang boleh untuk anda mulakan inovasi kad anda.